Okay, untuk video kali ni aku ingat nak share macam showcase lah apa benda projek yang aku dah buat selama aku kerja dekat company sekarang selama setahun sebagai AI researcher. Okay, so ni UX ni inspired by Hisham lah. Dia product manager dekat Bank Islam. So dia ajar aku macam kita kena buat macam hierarchy lah. So first action macam selalunya user akan start kat kiri. So macam dia pilih speaker, and then dekat tengah ni apa yang dia boleh play around, and dekat kanan ni dia punya macam history dan dia punya next action lah, macam share link. So orang boleh share dengan kawan-kawan contohnya. So benda tu macam actionable lah. Okay, so untuk ni kita orang ada download pada Common Voice. Selamat datang ke Kuala Lumpur, bandar terbesar di dunia. Okay, so contohnya aku generate audio. Cik Nurul Amira ada email registered sebagai nurul.amira89@gmail.com. Betul ya? So dia akan follow exactly the suara and style dia cakap. So, kalau dia cakap marah, output akan jadi marah lah. So contohnya macam kita ada demo. So contohnya macam so kita try digits, which is the harder problem untuk TTS. Nombor akaun Encik Hafiz ialah 164088214490, berdaftar atas nama Hafiz bin Kamal. So My account number is AA212CC88190000ZZ. and so the speed also laju 512 millisecond. Kita buang punya goal is less than 200 millisecond. So kita ada model macam tu, tapi the quality is tak sebagus macam ni lah, and still dalam research. So next kita boleh juga dengar. So contohnya kita pakai suara lain lah. Contohnya data daripada Next Data, aku script dari Sila GitHub. mainkan novel yang bertemakan cinta. So kita boleh generate suara dia. Your Windows 11 home activation code is YTMG3N6DKC KB777M9GH8HVX7. Okay, so sometimes sebenarnya modal ni dia based on kita panggil reference audio and also dia punya reference tag. So kadang-kadang kalau pakai speaker ni dia tak okey, tapi pakai speaker lain so far tak pernah ada isu. So macam ni mungkin salah satu sebabnya aku pakai fast mode lah. So kalau normal kadang-kadang dia terus okey. Your Windows 11 home activation code is YTMG3N6DKCDKB777M9GH8HVX7. So kalau pakai fast dia ada isu. Your Windows 11 home activation code is YTMG3N6DKC KB777M9GH8HVX7. Oh, dan kita orang pun ada guna streaming lah. Your Windows 11 home Kalau pakai activation code is WebSocket, YTMG3N6DKCDKB777M9GH8HVX7. Yeah. Then entities. Number 8, Jalan Setia-4, Setia Alam, 40170 Shah Alam. So speaker ni mungkin tak bagus lah, kita try speaker lain. ちょっと毛皮だからって羨ましそうにNumber 8 Jalan Setia 3/4 Setia Alam 40170 Shah Alam. And yeah, so kita ada code mixing untuk support multiple language. Jom makan nasi lemak dekat Mamak KLCC near Diking lepas kerja nanti. So mungkin suara ni. うつけがうつけとして死ぬるってか。 So macam cakap tadi dia okay, macam ni dia macam kind of macam struggling nak cakap atau marah, tak tahu. Tapi kalau generate, Kalau nak beli rumah, better check your DSR dulu. Debt service ratio kena below 70%. so dia akan clone the suara and style dia cakap.
ya, kita boleh try suara lain. 何でもはあげないわよ。あげたいものだけ。Kereta itu mempunyai suspension yang sporty dan handling yang mantap. So, Kereta itu mempunyai suspension yang sporty dan handling yang mantap. and ya, boleh break around lah. So ni contoh yang long text. Farah Nabila binti Yazid ialah kawan Nicholas Chua Jong Kit and Tainesh anak lelaki Narayana Sami. So tiga of them went to University of Malaya to study computer science, specialized in AI at FSKTM. Aku tak tahu the right way, maybe Tinesh instead of Tainesh. Tapi yelah, kita orang tak ada dataset untuk macam ni. Mungkin boleh improve. And then yeah, just some general stuff. So let's say, I don't know, this one. あなたのおかげでこんなにも素晴らしい境地にまで来れた。OK、取り任しセバコンメイベンカスタマーサービス Have a nice day! And also the hard stuff. So maybe jah guna suara lain. Okay, maybe guna suara ni. The file SHA1 hash is 4F2D5E7A3B9C8D1E6F4A2B0 D3C9E8F7A1D2E3C4F. So okay, yang ni okay, tapi kadang-kadang dia cakap laju. So macam ni 11 second kan. So kita boleh override the speed, the length lah. So maybe nak 13.7 second. The file SHA1 hash is 4F2D5E7A3B9C8D1E6F4A2B0 D3C9E8F7A1D2E3C4F. So dia akan cuba fit the duration yang aku nak. And bila kau nak fit, kau kena cakap slow lah. So sebab tu kau tengok dia lagi slow instead of dia cakap laju-laju. And yeah, lepas play around, kita ada untuk ini juga. Irashaimase. Malaysia he yokoso. So いらっしゃいませ。セシアへようこそ。okay, dia ma tu salah. And then yeah, kita ada Indonesian, Thai. サバイディマイカ。ワンに赤ロンマークルイ。Aku tak faham. So yeah, assuming okay. And yeah, lepas tu kita boleh macam share link. And okay lah, secontoh make yang panjang-panjang sikit. So Farah Nabila binti Yazid ialah kawan Nicholas Chua Jung Kit and Tainesh anak lelaki Narayana Sami. So tiga of so boleh share. Farah Nabila binti Yazid ialah kawan Nicholas Chua Jung Kit and Tainesh anak lelaki Narayana Sami. So tiga of them went to University of Malaya to study computer science, specialized in AI at FSKTM. Okay. Yeah, so inilah yang aku dah build untuk tahun ni. So aku ada lain juga, JavaScript Studio and Rebel Studio, tapi ni mungkin next punya video. Yeah. So itu je. Thanks.